Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Alia Fatihah binti Maroslin daripada unit Bahasa Melayu 3. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2 kod dan nama khusus GPPP 1092 pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan. Baiklah, yang pertama ialah pengenalan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan ini akan membincangkan standard kualiti pendidikan sebagai panduan kepada guru dan juga pemimpin sekolah dalam menguruskan operasi secara berkualiti. Hal ini turut merangkumi pelan pendidikan untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia ke arah modal insan bertaraf dunia. Pelan pembangunan pendidikan negara dirangka sebagai pelan tindakan transformasi sistem pendidikan Malaysia yang meliputi 3 fasa pelaksanaan, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan. Implikasi standard kualiti dan pelan pendidikan turut dibincangkan. Seterusnya saya akan menjelaskan definisi aspirasi dan hala tuju pendidikan. Apa yang dimaksudkan dengan aspirasi sebenarnya? Aspirasi merujuk kepada keinginan dan kemahuan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Aspirasi dalam konteks pendidikan merujuk kepada matlamat, cita-cita ataupun harapan yang ingin dicapai oleh individu, institusi ataupun negara dalam bidang pendidikan. Aspirasi menggambarkan impian ataupun tujuan jangka panjang yang ingin direalisasikan melalui pendidikan. Hala tuju pendidikan pula merujuk kepada arah dan fokus yang ditetapkan dalam sistem pendidikan yang melibatkan keputusan mengenai bagaimana pendidikan harus dilaksanakan untuk mencapai aspirasi tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan standard kualiti pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Kualiti pendidikan penting untuk membangunkan murid bertaraf dunia dalam era global. Peningkatan kualiti pendidikan memerlukan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang baik, melibatkan pemimpin institusi, guru kurikulum, ko-kurikulum, prasarana, sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid dan juga penlibatan komuniti. Faktor-faktor ini perlu diukur dan dinilai bagi memastikan tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Pembahagian yang pertama bagi standard kualiti pendidikan Malaysia ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010 adalah instrumen yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi menilai dan meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah. SKPM 2010 ini berfungsi sebagai panduan untuk membantu pihak sekolah menguruskan kepimpinan, organisasi serta pengajaran dan pembelajaran PDP dengan lebih berkesan. SKPM 2010 memastikan sekolah mencapai standard yang ditetapkan dalam aspek pengurusan, kepimpinan, PDP dan keberhasilan murid. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 ini juga membantu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sekolah bagi penambahbaikan berterusan. Pada tahun 2017, SKPM telah dikemaskini kepada SKPM G2 dengan pendekatan yang lebih holistik. Sekarang saya akan menjelaskan 4 standard utama Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Standard yang pertama ialah kepimpinan sekolah yang merujuk kepada kecekapan kepimpinan dalam menguruskan sekolah secara efektif yang melibatkan amalan kepimpinan yang berkesan untuk membentuk budaya sekolah yang positif. Standard yang kedua pula pengurusan organisasi yang melibatkan pengurusan sumber manusia, kewangan dan juga persekitaran fizikal. Seterusnya ialah pemantauan dan penilaian pelaksanaan program sekolah. Standard yang ketiga iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP, melibatkan perancangan, pelaksanaan dan penilaian PDP dalam bilik belajar. Seterusnya penggunaan kaedah PDP yang berkesan dan pemantauan keberhasilan murid. Standard yang terakhir iaitu standard yang keempat ialah keberhasilan murid yang melibatkan pencapaian akademik dan pembangunan sasiah murid. Dan seterusnya ialah kejayaan dalam aktiviti ko-kurikulum serta pembentukan nilai murni. Seterusnya,
Saya beralih pula kepada pembahagian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia yang kedua, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ataupun SKPMG 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPMG 2 ialah penambahbaikan kepada SKPM 2010 yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penyampaian pendidikan sekolah. Seterusnya, SKPMG 2 juga berfungsi sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dengan instrumen berorientasikan tindakan, menitikberatkan kualiti dan juga berasaskan evidence. Penilaian dijalankan sepanjang tahun dan semakan hasil penilaian dibuat 3 kali setahun iaitu pada bulan Mac, Julai dan juga November. Seterusnya, saya akan memperincikan 5 standard SKPMG 2. Standard yang pertama ialah kepimpinan. Pengetua atau guru besar PGB berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang mampu menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP. Standard yang kedua ialah pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan operasian sekolah. Standard yang ketiga pula iaitu pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan juga hal ehwal murid yang melibatkan pengurusan yang cekap dalam bidang ko-kurikulum dan hal ehwal murid untuk memastikan perkembangan holistik pelajar. Standard yang keempat pula, pembelajaran dan pemudahcaraan PDP. Guru berperanan sebagai pemudahcara dalam memperkembangkan potensi dan meningkatkan pencapaian murid melalui PDPC yang berkesan. Standard yang terakhir iaitu standard 5 iaitu kemenjadian murid. Standard yang kelima ini memfokuskan kepada pencapaian murid dalam aspek akademik dan bukan akademik dan mampu melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Seterusnya, saya akan menjelaskan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Kualiti pendidikan penting untuk membangunkan murid bertaraf dunia dalam era global. Peningkatan kualiti pendidikan memerlukan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang baik, melibatkan pemimpin institusi, guru kurikulum, ko-kurikulum, prasarana, sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid dan juga penlibatan komuniti. Faktor-faktor ini perlu diukur dan dinilai bagi memastikan tindakan penambahbaikan dapat dilakukan. Seterusnya, saya akan menjelaskan 3 objektif PPPM. Objektif yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia yang memfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif yang kedua ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Objektif yang terakhir ialah menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuklah perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jakaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Bukan setakat itu, PPPM juga terbahagi kepada 3 gelombang. Gelombang yang pertama bermula pada tahun 2013 hingga 2015 iaitu menyediakan landasan untuk perubahan. Gelombang yang pertama memfokuskan kepada peningkatan kualiti guru, standard kurikulum dan juga sistem pentaksiran. Dan seterusnya, gelombang yang pertama juga menekankan kepada kecekapan sistem pendidikan melalui pemerkasaan kepimpinan sekolah dan pengurusan sumber yang lebih baik. Jadi, pelan tindakan yang dirancang, yang pertama, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru, khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang kedua, merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan soalan kemahiran berfikir aras tinggi.
Dan yang terakhir, memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah berprestasi rendah, termasuk kepada murid dengan keperluan khusus bagi melonjakkan peningkatan sekolah. Jadi, gelombang yang kedua pula bermula pada tahun 2016 hingga tahun 2020, iaitu mempercepatkan peningkatan. Gelombang yang kedua ini memanfaatkan keberkesanan inisiatif gelombang yang pertama untuk meningkatkan prestasi murid secara keseluruhan dan meningkatkan autonomi sekolah bagi membolehkan inovasi dan kepelbagaian dalam pendekatan pendidikan. Jadi, pelan tindakan yang dirancang, yang pertama, menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan standard antarabangsa. Yang kedua, memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta. Yang terakhir iaitu gelombang yang ketiga bermula pada tahun 2021 sehingga tahun 2025, iaitu menuju keunggulan pendidikan. Gelombang yang ketiga ini memastikan sistem pendidikan Malaysia mencapai tahap bertaraf antarabangsa. Dan gelombang yang ketiga ini juga memberikan tumpuan kepada pendidikan abad ke-21 termasuk kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT, STEM dan digitalisasi pendidikan. Jadi, pelan tindakan yang dirancang ialah yang pertama, melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di sekolah negara di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran. Yang kedua, mengukuhkan dan mentransformasi kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi pegawai pada peringkat kementerian. Baiklah, seterusnya ialah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, asas kepada kejayaan. Pendidikan berkualiti untuk semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, etnik ataupun agama. Yang kedua, memberi galakan kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Dan yang ketiga, memberi bantuan kepada murid berisiko keciciran melalui bimbingan dan juga kaunseling. Dan yang terakhir ialah aktiviti kurikulum selepas waktu sekolah. Seterusnya, aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa yang memerlukan penambahbaikan dalam matematik, sains, bahasa Inggeris dan juga kemahiran berfikir aras tinggi yang melibatkan aplikasi, penangkulan dan juga penyelesaian masalah. Seterusnya, contoh bagi aktiviti kualiti standard antarabangsa ialah yang pertama, PISA iaitu Program for International Student Assessment bagi menilai keupayaan murid menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sebenar melalui bacaan, matematik dan juga sains. Yang kedua ialah TIMSS iaitu Trend in International Mathematics and Science Study untuk menilai prestasi murid dalam matematik dan sains berdasarkan kurikulum sekolah. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan keupayaan murid untuk menakul, membuat unjuran dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Jadi, aspirasi yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Yang pertama, sasaran pengurangan 50% jurang pencapaian sosioekonomi bandar dan luar bandar menjelang tahun 2020. Yang kedua, sistem pendidikan menyokong mobiliti sosial melalui bantuan tambahan. Dan yang ketiga, pendidikan vokasional disediakan untuk murid dengan pelbagai minat dan bakat. Dan yang terakhir ialah peluang untuk murid aliran akademik, vokasional, teknikal serta murid berkeperluan khas dan berbakat. Aspirasi yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Yang pertama, pendidikan sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni dalam kepelbagaian kaum dan juga budaya. Yang kedua, diterapkan melalui kurikulum program RIMUP iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan serta Pendidikan Sivik dan juga Patriotism. Seterusnya, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir ialah Malaysia sebagai negara berbilang kaum dengan kepelbagaian unik. Jadi, aspirasi yang kelima iaitu aspirasi yang terakhir ialah pelaksanaan bercekapan tinggi yang merujuk kepada kejayaan murid mencerminkan kecekapan pengurusan pendidikan.
Yang kedua, menekankan kepada penggunaan bajet yang cekap untuk keberhasilan murid. Dan yang ketiga, prestasi sekolah ditentukan oleh sokongan sistem kepada pengetua dan guru besar. Dan yang terakhir ialah pengagihan dan pengurusan peruntukan yang baik menyokong pencapaian prestasi. Seterusnya, saya akan menjelaskan 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan. Murid perlu mahir dalam literasi dan juga numerasi untuk melengkapkan kemahiran hidup asas. Yang kedua, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan juga sains dan juga sejarah perlu dikuasai oleh murid. Yang ketiga, kurikulum yang lebih holistik dengan penekanan kepada kemahiran berfikir alas tinggi iaitu KEBAT, STEM dan juga TVET. Dan yang terakhir ialah menyokong kemahiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan juga kepimpinan. Yang kedua ialah kemahiran berfikir, iaitu yang pertama, kemahiran berfikir alas tinggi ditekankan dalam sistem pendidikan berasaskan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, hal ini juga membantu murid untuk menginterpretasi, menganalisis dan memanipulasikan maklumat. Dan yang ketiga, memfokuskan kepada pemikiran analitikal, penyelesaian masalah dan pemikiran rekursiter dalam sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, kemahiran berfikir membantu murid membuat keputusan yang penting. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Murid diberi peluang untuk memimpin dan bekerja dalam pasukan melalui aktiviti kokurikulum dan program kepimpinan seperti kelab dan persatuan, unit beruniform dan juga sukan. Dan yang kedua, sasarannya adalah untuk melahirkan murid yang boleh memimpin dengan integriti dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Yang ketiga, sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk budaya keusahawanan untuk menyokong ekonomi negara. Dan yang terakhir, kemahiran keusahawanan termasuk kreativiti, inisiatif, pengurusan risiko dan kebolehan mencipta peluang. Yang keempat ialah kemahiran dui bahasa. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris untuk memastikan mereka dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Yang kedua, program seperti Highly Immersive Program iaitu HEP dan Dual Language Program DLP diperkenalkan untuk meningkatkan penguasaan bahasa. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penting dalam sistem pendidikan. Yang keempat, bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa perlu dikuasai murid untuk bersaing di peringkat global. Dan yang terakhir, murid digalakkan mempelajari bahasa tambahan seperti Mandarin, Tamil, Arab, Jepun, Perancis dan lain-lain untuk meningkatkan daya saing dan juga komunikasi global. Seterusnya, yang kelima ialah etika dan kerohanian. Yang pertama, murid perlu dididik untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Yang kedua, murid dibentuk dengan nilai moral, etika dan pegangan agama yang kukuh. Yang ketiga, pendidikan sivik, pendidikan Islam ataupun moral serta aktiviti khidmat masyarakat diperkenalkan bagi melahirkan individu yang beraktiviti dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir, nilai etika dan kerohanian membantu murid membuat keputusan yang tepat, menyelesaikan konflik secara harmoni dan membentuk akhlak yang baik. Yang keenam iaitu identiti nasional. Murid dididik untuk memahami dan menghargai jati diri sebagai rakyat Malaysia. Dan yang kedua, murid perlu mempunyai perasaan bangga dan bersatu sebagai rakyat Malaysia. Dan yang ketiga, prinsip rukun negara menjadi panduan dalam membentuk perpaduan nasional. Yang terakhir, perpaduan meliputi latar belakang etnik, kepercayaan dan sosioekonomi bagi memastikan kesejahteraan negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan 11 anjakan PPPM. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Anjakan yang keenam, mengupaya JPN
PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh pula, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10, memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Pada bahagian yang terakhir, saya akan menjelaskan implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui PPPM 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal pada abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan. Jadi, implikasi terhadap guru yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Jadi yang pertama, seseorang itu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, guru itu memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Dan yang terakhir, memerlukan kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan juga penilaian. Yang kedua ialah pembangunan profesionalisme. Yang pertama, sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja. Yang kedua, memperbarui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Dan yang ketiga ialah kemahiran teknologi. Yang pertama, menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran. Yang kedua, perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentadbiran yang autentik. Seterusnya ialah mempunyai wawasan dan seorang guru itu mestilah memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran alas tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan kemenjadian murid dan keberhasilan sekolah. Dan yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Seseorang guru mestilah menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti dalam hasrat PPPM. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan ialah aspirasi pendidikan ialah mampu melahirkan individu berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Hala tuju pendidikan menekankan akses pendidikan berkualiti, pemerkasaan guru, penguasaan kemahiran abad ke-21, pembangunan sasiah dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran global. Aspirasi pendidikan ialah melahirkan individu yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak. Hala tuju pendidikan menekankan kualiti, kemahiran dan sasiah untuk masa depan. Berikut merupakan senarai rujukan saya sepanjang menyiapkan tugasan ini. Jadi, saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.